Kita masih memerlukan 2,000 orang pacar lagi. Kempen bersama di PRN Johor sedang berjalan dengan baik walaupun dalam serba kekurangan. Bila kita tiada sumber yang melimpah ruah, maka kita belajar untuk menggunakan apa yang ada di sekeliling kita. Kita bergantung kepada sukarelawan, kita juga bergantung kepada calon-calon kita yang bersusah payah cuba bertemu pengundi seberapa ramai yang mungkin tanpa mereka perlu diangkat sebagai orang-orang yang istimewa dalam majlis-majlis yang besar. Tapi kita masih memerlukan tenaga yang minima supaya kempen kita tidak tergendala, terutamanya pada hari mengundi. Kita memerlukan ejen-ejen kira undi ataupun pacar. Terima kasih kepada yang telah mendaftar sebagai pacar setakat ini. Proses untuk mengesahkan jadual bertugas dan juga tempat bertugas sekarang ini sedang berjalan dan insya-Allah anda akan mendapat pengesahan selewat-lewatnya pagi Selasa 7 Julai 2026. Tapi kita masih memerlukan lebih kurang 2,000 orang pacar lagi. Berikut ialah tindakan yang kami cuba untuk menyediakan 2,000 pacar ini dalam tempoh berbaki 48 jam. Pertama, pasukan HQ bersama akan menghubungi 2,570 ahli di Johor untuk mengenal pasti mereka yang berkelapangan untuk menjadi pacar Sabtu ini. Kedua, pasukan HQ juga akan menghubungi ahli-ahli bersama di Melaka, Negeri Sembilan, Selangor dan Kuala Lumpur untuk mengesahkan mereka yang berkelapangan untuk menjadi pacar. Ketiga, bagi ahli-ahli dari negeri-negeri lain, anda akan menerima email peringatan untuk mengesahkan mereka yang berkelapangan menjadi pacar. Jadi sila ikut panduan dalam email itu untuk mendaftar menjadi pacar. Keempat, bagi semua yang berkelapangan untuk membantu menjadi pacar, tidak kiralah sama ada ahli bersama ataupun tidak, anda boleh mendaftar melalui dua cara. Sama ada mendaftar melalui sistem kancil, lawati community.bersama.org dan ikut panduan di situ, ataupun dengan menghantar mesej ke WhatsApp bernombor 01139776635 atau hubungi Haziq di nombor itu. Kita masih ada masa yang sangat terhad untuk mencukupkan pacar di tempat-tempat mengundi supaya kita berlaku adil kepada penat lelah calon-calon dan sukarelawan yang telah bertungkus lumus sejak 10 hari yang lalu. Sampaikan maklumat ini kepada yang lain-lain. Forward message ini di WhatsApp, share kandungan ini di media-media sosial anda.